Okay, salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Luka di Hujung Setia, episod terakhir. So dalam episod kali ini kita boleh melihat dia akhirnya dia bertemu dengan Irsyad untuk macam nak reconcile, nak berbaik semula lah. Dia bukan setakat bukan setakat jumpa Irsyad je untuk memulihkan keadaan tu, tapi dia jumpa Zulin, dia confront Zulin supaya Zulin Zulin tidak rapat, Zulin tidak berundur lah. Macam tu sekali, dengan alasan bahawa dia dan bekas suaminya tengah cuba untuk bersatu semula. Kita boleh nampak lah kat situ. So sekarang ni memang dia terhegeh-hegeh lah, nak balik pada Irsyad. Tapi Irsyad pun persoalkan, bertanya juga, macam dia ni berubah, macam tiba-tiba macam insaf, tiba-tiba macam ada apalah yang membuatkan dia berubah tu. Adakah kerana dia betul-betul nak berbaik semula, atau nak jadi isteri Irsyad semula, ataupun sebab Faris Faris dah tak layan dia, gitu. Dia nampak sebab satu, dia berhenti kerja. Kita tahu dia kerja dengan Faris, satu tempat kerja. Jadi kalau orang tu kalau dia dah tak boleh pergi dengan Faris, takkan dia nak mengadap Faris selalu dekat tempat kerja. Dia boleh je kerja kat tempat lain, tapi tak di balik kampung. Dia macam nak jadi macam dulu-dulu lah. So dapat kita lihat di sini, dia ni memang kita macam saya cakap lah, dia hegeh, dia mulalah nak get back, dia mulalah nak apa-apalah yang kita boleh cakap, muka tebal ke, sebab bila jadi macam tu, penonton jadi tak suka, kita jadi marah lah. Kita dah berharap Irsyad akan kahwin dengan Zulin, ataupun sebab Zulin memang dah suka dekat Irsyad. Tapi kita boleh nampak yang Zulin memang prihatin dah. Dia dah jadi mak kepada anak Irsyad, Aira. Sebab Aira masa dia nakkan mak dia tu, mak dia tak layan, mak dia tak ada, mak dia macam sibuk dengan jantan lain. Jadi Zulin gunakan point tu, yang dia tak pernah ambil kisah pun hal rumah tangganya semasa dia bekerja di bandar. Tapi sekarang ni barulah dia nak kembali, nak rujuk semula, walaupun dah jadi bekas isteri. Kalau dia buat sebelum diceraikan, orang tak persoalkan. Okay. Korang rasa apa akan jadi pada penghujung drama sini? Adakah Irsyad akan terima dia? Adakah Irsyad akan terima Zulin? Ataupun Irsyad akan terus kekal menduda sebab dia tak boleh tengok keadaan tu? Sebab apa yang dia harapkan sebelum ni, masa isteri dia pergi ke bandar, maksudnya nak perbaiki kehidupan, tapi tak berlaku. Hubungan makin retak. Okay? Jumpa lagi.